A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa muallimina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala nabiyyin tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa afdalihi. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Allahumma ya basitu ubsut alaina al khair wa waffiqna li isabati as-sawabi wal haqq wa zayyinna bil ikhlasi was sidqi wa a'izna min syarril khalqi wa khtim lana bil husna bi lutfin wa afiyatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala asy-syaikhul muallifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa masyayikhina fid darain amin. 42 fatwa seputar kurban dari kitab Is'adul Bariyah fi Ahkamil Udhiyah bagi fadilati syaikhina Ad-Doktor Hisham Al-Kamil Hamid Musa Asy-Syafi'i Al-Azhari. Alhamdulillah, pada malam ni kita khatamlah kitab ni biiznillahi ta'ala. Kita pun sudah berada di muka 15. Jadi bahagia 42 fatwa yang mana Baba ambil daripada kitab guru Baba, iaitu Fadilati Syekh Ad-Doktor Hisham Kamil Al-Azhari. Yang senantiasa mari sokmalah di petani kita ni buat daurah. Boleh jadi setiap tahun dia mari di sini. 2 kali dah. Di rumah ni pun dia mari dah lah tolong-tolong doa di tapak-tapak pondok tu. Fadilati Syekh Dr. Hisham Kamil, guru daripada Al-Azhar. Tengok yang pertama, semua ni fatwa fatwa, soal jawab. Orang tanya dia, kebanyakan orang tanya dia jawab. Kadang-kadang ya himpun ambil daripada tempat-tempat yang lain. Saya berkelapangan untuk berkurban pada tahun ini. Binatang manakah yang sesuai untuk saya berkurban? Jadi tahun ni ada duit sikit kelapangan ni, jadi lega sikit, ada duit, berasa nak kurban. Binatang manakah yang sesuai untuk saya kurban? Jawab, berkurban binatang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang ramai, iaitu yang paling banyak dagingnya, seperti unta atau lembu. Hak paling banyak daging, hak tu lah yang lebih afdalnya. Kalau kita ambil 1 giyeh, ia panggil hak banyak daging lah. Atau kita ambil 7 giyeh, maka ambil lembu hak molek-molek, unta hak comel-comel, kambing pun hak comel-comel. Tu yang panggil yang paling afdal, iaitu yang paling banyak memberi manfaat, iaitu paling banyak daging. Yang kurban ni ia ambil berat di daging tu.
daging dah. Sebab tu kalau kita tengok aib kecacatan yang kita ngaji dah baru ni, kecacatan semua tu ya sakut pak dengan daging, maka cacat selalu dah. Kalau cacat dengan daging, kalau cacat dengan bukan daging tak apa, misalnya tanduk, gigi, lagu tu tak apa. Kalau sakut dengan daging, maka ia nak beri kesan kepada binatang tu, tak sah buat gerbang selalu dah. Yang kedua, yang manakah terlebih afdal, berkongsi satu saham dalam berkurban seekor lembu atau berkurban dengan seekor kambing? Kita ambil satu gia, kita satu gia dalam 7 dengan satu gia juga satu ekor kambing dia panggil. Hak mana lebih afdal? Jawabnya berkurban dengan seekor kambing itu lebih afdal. Kalau satu gia seekor kambing tu dipanggil satu nyawa. Hak lagi ni 7 gia satu nyawa ya. Jadi kalau nak kira afdalnya, iaitu hak seekor kambing tu lebih afdal daripada satu gia, daripada 7 gia gurbe lembu. Yang ketiga, kami berkongsi 5 orang dalam berkorban seekor lembu. Tetapi ada orang berkata kurban itu pasti 7 orang. Adakah betul? Hak ni hak banyak dah. Kita duk tengok dalam komen malam-malam sebelum ni. Jadi banyak duk salah kata ya pasti 7. Bukan pasti 7. Dia tak boleh lebih pada 7. Bawah pada 7 tak apa. Sebab tu Syekh jawab kata sah berkurban seekor lembu kurang dari 7 orang. Dan tidak sah berkongsi dalam berkurban seekor lembu lebih dari 7 orang. Lebih dari 7 saham tu tak boleh. Lapar ke atas tu tak boleh. Sebab tu sambung selalu bagi orang yang tanya semalam tu. Jadi tuan lembu tu nyugi jual kok mana, jadi silap bila. Silap bila gi jadi lapar gi ya. Ada orang tanya marai, babo ingatlah. Tiba-tiba tak apa, sudah sembelih gapo siap, kau nak bagi daging bila-bila lapar orang. Jadi lapar orang. Jadi lebih pada 7 lah. Maka nak buat lagu mana? Ia tak boleh jadi lapar. Gerbang tu sah lah, ia kena bagi 7 ya. Bermakna kata kena ada mana-mana sore tu kena undur diri lah. Golek ke kalau tuan lembu tu ambil sendiri, golek ke tuan lembu tu undur diri, jadi tinggal 7. Jadi tinggal 7. Tu kena ada orang undur diri, tanazul dia panggil. Yom siasalak seorang. Sebab nak bagi lapar tak boleh, kena bagi 7 tupuk ya. Walaupun tak ada niat lapar tak apalah. Jadi kau bagi tu kena 7. Sah lah gerbang tu. Nampak tak tu? Lepas tu kalau nak tolong tak boleh, nak lah kena jemput uni. Nak buat gana. Jadi tuan lembu tu jadi bila silap. Jadi lapar orang. Jadi jual bila silap jadi lapar. Nampak tak tu? Boleh ke kalau tuan lembu ada sendiri, ia sendirilah, ia tentu lah. Ia tanazu. Tapi kalau serumah tu orang luar saja bukan tuan lembu, maka ia nak buat lah buat uruh gi, dia tinggal 7. Kalau dia jadi lapar tupuk, maka tak boleh. Nampak tu dah? Jemput uni kau lagu mana, jip celak ke mana, siapa nak tentu. Dah. Yang keempat, ada beberapa orang berkongsi dalam sembelih seekor lembu. Kemudian ada di antaranya berniat untuk gerbang, antaranya lagi untuk akikah, dan antaranya lagi untuk menjual daging. Adakah sah kurban ini? 7 gia tu ada macam-macam niat. Ada hak mula-mula misalnya 7 dah. Pak niat untuk nak kurban. 2 untuk nak akikah. 1 untuk nak jual daging. Boleh tak? Jawab kata sah kurban ini mengikut mazhab kita Syafi'i boleh. Boleh lagu tu. Hak kurban jadi kurban, hak ngekah jadi ngekah. Lepas tu hak nak jual daging pun boleh jual daging dia. Moga dia tak ada niat nak apa? Nak kurban. Dah. Bahkan semalam kita tahu dah kata 1 gia tu kita niat kurban gatik, lepas tu kita niat akikah gatik. Bahkan boleh lagu tu. Mengikut sebahagian ulama mazhab Syafi'i kita kata boleh. Kalau tak silap babo Imam Romli kata boleh. Sah kurban kerana ia berlaku pada musim dia. 10, 11, 12, 13. Dan sah akikah kerana dia niat juga akikah. Seperti mana kita masuk masjid, kita semaya sunat sebelum maghrib.
maka boleh juga sunat tahiyatul masjid. Nampak dah? Yang kelima, diletakkan satu peti di dalam masjid dan ditulis padanya tak satu peti, satu klong. Dah, dalam masjid tu tulis tepek, sila tabarrak untuk kurban pada tahun ini. Adakah sah perbuatan ini? Jawab, perbuatan ini tidak sah sebagai kurban kerana kemungkinan akan berkongsi lebih daripada satu saham apabila binatang yang akan disembelih itu adalah seekor kambing, dan lebih dari 7 saham apabila binatang yang akan disembelih itu adalah seekor lembu. Namun jika perbuatan ini berlaku adalah dikira sebagai sedekah daging. Tak peti di masjid, Elek kata cun boricap ketam kurban. Maka pakak gibuh ruit, pakak gibuh. Tu. Jadi tak sah lagu tu. Moga boleh jadi kalau beli seekor kambing, maka hak siapa katik tahu tu. Nampak tak tu? Jadi lebih daripada orang berkongsi. Ya lain daripada ya buat. Ya terima salah, ya kamduk salah seekor lembu ni. Siapa nak lagi ni? Ada 4 giyah lagi. Lagu tu tak apa. Hak masjid buat lagu tu tak apa. Kalau tak betul lagu tu, ya akan tak jadi kurban, sebab ya akan jadi lebih sahih tu daripada hak syarak letak. Namun jika perbuatan ini berlaku adalah dikira sebagai sedekah daging. Kalau berlaku pun boleh pahala, tapi boleh pahala dengan makna sedekah daging. Tak ada boleh pahala kurban dak lah. Yang kena jika ada satu syarikat, satu barisan membuka daftar sebagai wakil mengurus kurban ganti mereka yang ingin berkurban. Adakah sah perbuatan ini? Satu barisan ke, satu ongkon ke, berap sama wakil untuk nak mengurus kurban ganti daripada orang yang nak kurban. Adakah sah perbuatan ini? Dia panggil jadi wakil mengurus. Jawabnya sah. Tapi dengan syarat serta meraihkan rukun-rukun dan syarat-syarat berkurban. Boleh supaya kita oleh masjid kita terima misalnya, atau di pondok kita terima siapa nak kurban boleh. Ada berapa giyah, tapi kena ucap change giyah banyak mana, berapa kok segiyah, lepas tu ada berapa segiyah dah, ada berapa giyah dah, kena ujelah. Lagu tu boleh. Yang ketujuh, apakah hukumnya jika sesebuah masjid menghimpun berulang binatang kurban? Sebuah masjid tu dalam kampung semua tu berulang wak pergi ke dia. Jawabnya sah. Orang yang berkurban itu sedekah berulang binatang kurban kepada masjid. Boleh. Kemudian sah bagi masjid menjualkannya. Boleh. Orang kurban sah kepada tu imam, sedekah kepada tu imam, maka tu imam tu boleh lah. Boleh lah you nak jual, nak gapo belulah tu. Supaya orang duk wi kepala, golek ke orang duk wi kepala kepada masjid. Lebih-lebih hari raya tu ya ada haflah, ya ada persatuan, ya ada perhimpunan ramai di dalam kampung tu, maka pakak sedekah lah. Boleh kena sedekah kepala. Nyanyi orang buat. Nampak tak tu? Ada setengah kampung sedekah daging. Hak ni maksudnya belulah. Hak ni di atas dasar sedekah. Hak ya tak bolehnya di atas dasar upah, tak boleh dah. Yang ke-8, imam masjid menghimpun makmumnya dalam berkorban seekor lembu. Adakah perbuatan ini diharuskan? Tu imam masjid himpun makmum untuk nak gerban seekor lembu. Jawabnya sah jika tidak lebih saham itu dari 7 orang. Boleh dengan lebih pada 7 saham. Dan perbuatan ini jika berniat untuk ta'awun, kalau tu imam buat lagu tu nak tolong menolong gimari dalam melakukan kebaikan, akan diberi pahala sunat pula. Boleh pahala lain pula. Tu imam niat lagu tu nak satu padu, nak campur tangi maka boleh pahala sunat pula. Cepat tak ni? Tak apa dah ya 42 soalan. Yang ke-9, saya berkorban di bandar Al-Qahirah. Kerana syekh kita ni dia duduk di Mesir Kairo lah, Qahirah ni. Tak apalah, kita ambil sebagai contoh yang nama ni. Saya berkorban di bandar Al-Qahirah dan saya ada kerabat yang fakir. Saya ada waris
yang fakir, yang susah di bandar Al-Iskandariyah, Alexandria, di Iskandariyah tekah lepak 400 kilo lah. Tahirah dengan Iskandariyah di Mesir tu. Adakah diharuskan saya memindah daging kurban saya kepada Al-Iskandariyah? Bolehkah saya pindah? Saya sembelih di Kairah, lepas tu daging tu dibagi di Iskandariyah. Jarak jauhnya 400 kilo lah dua bandar ni. Sebagai misal ya ni, kerana syekh kita orang Mesir, ya sebut nama ya lah. Jawab kata diharuskan, boleh jika korobatnya, jika waris ia tu atau orang pakai di tempat itu, di Iskandariyah tu lebih berhajat daripada tempat disembelihkan kurban. Tu boleh. Apabila orang sana tu adalah waris, atau orang fakir miskin lebih berhajat daripada orang tempat ni, maka boleh memindahkan daging kurban ke sana. Apa tu? Yang ke-10, saya tinggal di Kahirah dan akan musafir kepada negeri Maghribi, Morocco. Dia duduk di Kairo, Egypt, Mesir. Lepas tu dia nak musafir pergi kepada negeri Morocco. Di manakah saya akan berkurban? Nak kurban mana? Nak kurban di Kahirah ke? Nak kurban di Maghrib, di Morocco? Jawab, berkurbanlah pada tempat yang lalu ke atas anda oleh waktu berkurban, iaitu hari raya dan ayyamut tasyrik. Tengok kata kita tu hari raya dan ayyamut tasyrik tu kita duduk di mana? Hak moleknya kita kurban di situ. Kalau hari raya duduk di Kahirah, kurban di Kahirah. Kalau hari raya dan ayyamut tasyrik duduk di Morocco, kurban di Morocco. Hak tu hak lebih aula, hak lebih molek. Tapi begitu sekalipun boleh dan diharuskan jika anda mewakili seseorang berkurban ganti anda di Al-Qahirah. Boleh juga walaupun kita duduk di Morocco, kita wakil untuk orang uruh kurban kita di Al-Qahirah. Boleh juga. Supaya orang duk hantar kurban pergi kepada Kumojo, orang Turki duk hantar duit kurban mari kepada rumah kita. Semua tu rupa tu lah tu. Boleh dah. Kebanyakan kita tahu belakang dah fatwa-fatwa ni dah. Yang ke-11, kami ada jiran yang bukan muslim, iaitu ahlu zimmah. Ada jiran, ada puan banti mai cai muslim. Adakah diharuskan kami memberi kepadanya daging kurban? Boleh tak daging dia atau dia makan daging kurban tu? Hak ni fatwa dah. Hak ni fatwa. Golek ke fatwa ni dia tak ada terikat dalam mazhab mana-mana golek ke. Kalau dalam mazhab Syafi'i kita tu tak boleh. Orang luar, orang asing tu nak makan daging kurban. Tapi ada mazhab yang lain. Jawab, jika kurban itu sunat, maka harus diberikan daging kepadanya. Kalau daging kurban tu hak sunat, boleh kita beri kepadanya, kepada orang bukan Islam tu. Jika kurban itu wajib, seperti kurban nazar, maka tidak harus diberikan kepada mereka. Kalau hak wajib tak boleh. Kalau hak wajib tak boleh. Nampaklah tu tambahan masalah ni. Masalah memberi daging kurban atau memberi makan kepada kafir zimmi ini, kalau kita sebut kafir zimmi ini iaitu orang kafir duduk di bawah negeri orang Islam. Ahlu zimmah tu iaitu kafir zimmi lah. Masalah memberi daging kurban atau memberi makan kepada kafir zimmi ini adalah kilah di antara fuqaha. Kilah lah. Bagaimana kata? Diharuskan mengikut pendapat Al-Hasan Basri. Hasan Basri kata boleh, Abu Sur kata boleh, Al-Hanafiyah mazhab Hanafi kata boleh, dan Jumhur Asy-Syafi'iyah. Jumhur mazhab Syafi'iyah kita kata boleh. Dan makruh mengikut Al-Lais bin Sa'ad. Untuk fiqh saja ni, Lais bin Sa'ad. Kubur dia mati di Mesir. Sebahagian Syafi'iyah kata makruh juga. Dan Jumhur Malikiyah. Maksudnya di sini ni dia panggil ada khilaf di antara ulama. Nampaklah tu kepada kafir zimmi. Tetap makan daging kurban. Banyaklah orang duk tanya tempat teh kita ni. Maka hak lebih moleknya kalau kita ada duit tu, kita
kita nak comel gerbel kita, takut-takutnya pergi kena orang kata tak boleh, maka kita cedek daging suku comel. Molek. Untuk dia tu dia tepi rumah kita kan. Tu. Tapi kalau tak ada duit dah nak beli hak lain, hak tu pun terak-terak gilah tak. Maka bolehlah kita ambil pendapat hak kata boleh tu. Tu memanglah dalam mazhab Syafi'i kita tu ada pendapat hak kata tak boleh. Apa dah tu? Tu. Maka kalau kita nak ambil afdal, dia panggil kita cari hak lain lah. Tu duduk di atas pilihan kita lah. Khuruju anil khilaf mustahabun, keluar daripada masalah khilaf tu adalah diberi pahala sunat. Tapi kalau kita nak beri juga, maka ada pendapat hak kata boleh. Nampak tak tu? Moga duk rapat benar-benar. Allah duk pergi mari seumur kadang-kadang setengah kampung tu jiran kenal pergi mari, duk pergi mari. Kita gerbel tiba-tiba Allah dah sebelah lemu, sebelah poya tahu tepi rumah ke ada setengah kampung lagu tu tak. Bagi di Mesir ni kadang-kadang adik-beradik adik-beradik pak Islam, anak Mesihi pun ada. Tepi rumah tu Mesihi, kita duduk dekat atas, dia duduk dekat bawah, duduk jumpa semua kat tangga. Tu ya ada apa-apa dia beri kepada kita masa duduk Mesir dulu. Hak ni dia tengok beribut lah. Hak maksum lagu mana, sesuai lagu mana dengan kita tu. Tapi nak ayat tu pendapat ulama adalah lagu tu dah. Yang ke-12, adakah diharuskan berkurban dengan arnab atau ayam? Boleh tak gerbel dengan arnab atau ayam? Jawabnya tidak harus, kerana antara syarat binatang kurban itu adalah pasti an-na'am. Na'am, iaitu unta, lembu, kerbau, kambing dan biri-biri, seperti mana kita ngaji dah semalam dah. Tambahan lagi, malam kita pun ngaji dah ya, Ibnu Abbas dan mazhab Zahiriyah. Ibnu Abbas dan mazhab Zahiriyah berpendapat bahawa kurban itu diharuskan dengan semua binatang yang diharuskan makan dagingnya. Boleh. Tu. Kerana apa? Kerana tujuan kurban adalah menumpah darah dengan sembelihan pada hari-hari ini. Nak ditumpah darah tu, sembelih ayam pun tak apa, sembelih itik pun tak apa, sembelih arnab pun tak apa. Pasalkan binatang tu boleh makan daging. Tujuan dia duduk situ. Maka dibolehkan kurban mengikut pendapat mereka dengan ayam. Boleh mengikut pendapat ni, tapi pendapat ni dhaif lah. Itik, burung dan sebagainya boleh. Lihat kita Ahkamul Udhiyah wal Aqiqah, bahsun fiqhiyun muqaranun, kareng-karengnya Al-Ustaz Al-Doktor Abdul Fattah Mahmud Idris, Jamiah Azhar. Maka kita nak sesuai lagu mana? Maka bagi mereka yang tidak mampu berkurban dengan unta, lembu, kerbau, kambing dan biri-biri, bagi orang yang tak ada duit tahun ni, duit payah tak cukup nak ambil segi segi ilmu atau seekor kambing tak cukup, sedekah ia bercita-cita untuk berkurban, duk nak kurban, Allah duk dengar fadilat kurban ni sangat-sangat besar. Kerana fadilat berkurban pada hari-hari seperti ini adalah amat besar kelebihannya. Pada hari raya hari raya 40 dah, 11, 12, 13 tu dia panggil amalan yang paling afdal sekali kurban. Dengan kita beli ayam, kita beli gapo pergi sedekah ke orang, lebih kurban lagi. Lebih gerbe lagi. Maka dia nak gerbe tapi tak ada duit tak cukup, boleh ambil pendapat ni sebagai pilihan dia. Nampak tak? Kerana fadilat berkurban pada hari-hari seperti ini adalah amat besar kelebihannya, maka pendapat ini adalah boleh menjadi satu pilihan untuk orang tak kuasa. Bagi orang kuasa jangan ambil selalulah pendapat ni. Nampak tak tu? Ambil hak nu lah. Ni siapa mazhab Zahiriyah? Mazhab Zahiriyah ni dia panggil mazhab Abu Daud Az-Zahiri. Diasahkan oleh Abu Daud Az-Zahiri dan Ibnu Hazm Az-Zahiri. Satu aliran mazhab fiqh di dalam Islam kita ni. Dia panggil satu mazhab. Daud Zahiri dan juga Ibnu Hazm Zahiri, dan adalah pengikut-pengikut dia. Satu pendapat jugalah dalam mazhab fiqh. Tapi bukan mazhab muktamad pak-pak tu lah.
Nampak tak tu? Maka bagi orang yang tak kuasa lah, bagi orang kuasa tak boleh. Ni wak gapo, wak tak puas dah makan daging tahun ni. Berasa nak ambil ayam itai tu. Ayam daging itai tu. Atau nak beli puyuh, beli 100 ekor. Kita gula kuning. Tu. Tak boleh lah lagu tu. Kita kuasa kan? Bahawa kita kuasa kena turut pendapat hak orang ramai, hak jumhur. Lebih-lebih lagi dalam mazhab kita. Malaikat orang tak kuasa boleh lah orang tak kuasa tu ambil air belakang rumah, cari itik, cari apa, sembelih. Ni yang gurbe. InsyaAllah Allah Ta'ala akan beri ganjaran juga kerana kita duk nak sangat kelebihan fadilat berkurban tu. Apa dah? Tu yang panggil. Hak tu faedah kita ngaji. Dia panggil apabila ada mazhab yang lain ni, kita boleh pergi guna dia apabila kita kepek lah. Bapa biasa royak dah dulu kalau tak silap. Dalam ngaji kitab puasa kalau tak silap. Keedah kita faham, kita nak beramal dengan masalah khilaf ni ada 4 keedah. Yang pertama, kalau benda tu benda ijma' ulama, kita nak pakat kunjung. Jangan siapa ingkar sama sekali. Kalau ada masalah khilaf, kita kena pakat mera'i. Kena hai kuam kaurup. Tak senak ti hintang. Kena mera'i. Tu. Kemudian yang ketiga, kita keluar daripada khilaf itu sunat. Al-khuruju anil khilaf mustahabbun. Yang keempat, mani betuliya bi syai'in falyuqallid man ajaz. Barang siapa yang ditipu di atas dia musibah sehingga dia tak boleh turut dah mazhab dia asal, maka dia boleh turut mazhab yang lain. Waktu dia panggil 4 kaedah untuk kita bergaul dengan masalah khilaf. Nampak tu dah? 13 di sana ada jam'iyah. Jam'iyah ni ongkon lah, satu ongkon menghimpunkan, satu ongkon, satu yayasan menghimpunkan daging kurban. Ia terima daging kurban dan membahaginya kepada orang fakir. Orang semula mari dia nak bagi. Adakah perbuatan ini diharuskan? Jawabnya diharuskan, boleh. Dan mereka di Jum'iyah akan diganjarakan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah Taala pahala pula, pahala nak tolong orang pula, nak tolong uruh, wisapa kepada orang fakir miskin. Kadang-kadang orang kaya yang mari dia tunjuk-tunjuk, aku nak gerbah ni. Ya suruh okey niat belaka. Pada daging suruh kepada tuan kedai, suruh kepada kalau ada Jum'iyah gak, ongkong gak, dia mari buat gerbah. Orang kaya mari duit. Okey niat, okey gapo sudah siap belaka, lepas tu okey uruh daging gapo semua. Lagu tu comel. Comel. Dah. Boleh membantu orang. Dah. Yang ke-14, tukar sembelih atau tukar membuat daging datang dan membuat syarat bahawa upah sembelih atau membuat daging 50 Juni. Umah kita agak 100 bak misalnya. Bersama bululai. Adakah sah gurban kami ini? Tu. Orang sembelih atau orang buat daging, dia buat syarat. Boleh kalau dia nak buat daging. Bululai dengan bululai atau daging tu kena upah yalah, upah dengan bululai. Tak upah. Boleh ke tak? Buat lagu tu. Tukar sembelih atau tukar membuat daging datang dan membuat syarat bahawa upah sembelih atau membuat daging 50 Juni bersama bululai. Bersama bululai. Kata upah dia 50 Juni, 100 kok misalnya, atau 200 kok ikutlah. Tapi bululai juga. Bululai tu untuk upah dia juga. Ada sah gurban kami ini? Jawabnya tidak sah. Tidak harus. Bagi tukar sembelih atau tukar membuat daging mengambil bululai atau daging kurban atas jalan upah tak boleh. Semua juzuk dalam lembu, dalam kami tu tak boleh ambil mana-mana untuk nak upah. Tak boleh. Kalau nak wi, maka diberikan kepada mereka upahan berupa duit. Kalau nak wi berupa duit. Daging tu nak sedekah tak apa, nak sedekah nak hadiah ke dia. Nak upah dengan daging, upah dengan bululai, maka tak boleh. Ingat dah. Ya ada orang tak pandai, orang buat daging tak pandai. Dah. Kadang-kadang dia minta tu bukan atas rasa upah tak apa.
Bukan atas dasar upah, atas dasar sedekah. Tak apa, atas dasar sedekah atau atas dasar hadiah. Tak. Yang senang sekalinya duit. Lah ni duit. Bahkan tuai lemu tu dia ambil 4,200. Dia royak dah lah 200 tu dia nak upah orang buat daging. Jadi lemu tu 4,000 ya. Lepas tu 200 lagi tu dia nak beri kepada orang buat daging, orang sembelih. Tu comel benar. Senang pula. Kita pergi niat, kita pergi ambil. Tak ada kena buat sendiri. Tu banyak ku tepi rumah ya buat lah tu comel benar. Kita tak pandai ke nak buat. Kita pergi niat, kita tengok pergi niat. Lepas tu buat sampai masa ya tu mari yang sudah dah daging. Ya ambil di dalam harga tu lalu. Tak apa lagu tu. Upah kita beri duit suku. Jangan ambil daging, jangan ambil hati, jangan ambil belulai, jangan ambil tanduk, jangan ambil kuku, jangan ambil ekor untuk sebagai upah lagu tu tak boleh. Akan rusak gerbang kita, tak sah gerbang kita tu dah. 15, jika tukar sembelih atau tukar buat daging itu adalah orang fakir. Orang sembelih dengan orang buat daging tu orang fakir dah. Adakah diharuskan memberi kepada mereka belulai atau daging kurban? Boleh tak beri belulai dengan daging? Jawabnya boleh. Diharuskan memberi daging atau belulai kepadanya, kepada orang fakir buat daging saat ni tu di atas dasar ia fakir, di atas dasar dia orang fakir, bukan di atas jalan upah. Tak boleh di atas jalan upah, tak boleh. Ada lagi setengah-setengah kampung tapi banyak ke tak ada dah. Ambil daging ni buat ngupah. Yo wak apa sudah. Mana weh faita sekali-kali sore weh. Pakat mana sekali-kali sore upah ya weh. Kalau tak sebut pun nak pergi kot atas dasar upah. Lagu tu tak boleh dah. Kalau nak beri atas sedekah tak apa. Lepas tu kita nak cek kata daging tu daging sedekah bukan daging upah. Bahawa kita beri daging tak rasa sedekah, kita tak beri duit tambah, kita tak beri dah duit. Kadang-kadang dia nak apa nama lek dia tu tu kena duduk di atas janji lah. Kalau janji nak beri daging di atas rasa upah maka tak boleh. Nampak tak tu? Boleh ke learning tu dia panggil gapo? Ada setengah-setengah kampung, setengah-setengah tempat tu lagu tu dia pakat ambil sekali-kali sore, pakat buh jabe wi kepada orang buat. Nak pergi tak rasa upah ke tak rasa gapo, kena tanya wi molek situ. Kalau pergi tak rasa upah tak boleh dah. Kalau pergi tak rasa sedekah tak apa. Neblah, adakah disyaratkan tukang sembelih itu muslim? Orang nak sembelih tu kena orang Islam tak? Jawabnya yang lebih afdal tukar sembelih itu orang Islam yang soleh lagi warak. Tu afdal. Lepas tu lagi pandai lah. Soleh warak tak pandai tak boleh juga. Dan diharuskan tukang sembelih itu dari kalangan ahlul kitab. Ahlul kitab lah ni payah nak cari dah lah. Ahlul kitab apa dah tu? Yahudi dengan Nasrani. Agama ahlul kitab dia panggil. Adapun orang kafir bukan ahlul kitab dia panggil. Orang buza, orang tak ada agama, maka tidak harus dijadikannya orang sebelah. Tu. Ni lekat kan ah? Ni lekat tak? Ada tak? Ni jelas molek tak suara dengan gambar tu lekat tak? Tapi lah ni payah nak ada lah ahlul kitab tu. Kalau ahlul kitab asal boleh, ia beriman dengan Allah Ta'ala juga. Tapi kalau ke learning ni ahlul kitab tu nak rusak akidah dia, nak jadi syirik lah. Kalau dia pergi kata Tuhan tiga tak boleh jadi orang syirik lah. Kalau dia pergi Tuhan Isa, Nabi Isa tu adalah Nabi dia, tu dia panggil ahlul kitab hak asal dulu tu. Sebab Tuhan yang satu. Tapi payah cari lah. Ada pun orang kafir tu tak boleh. Alkitab. Ya tapi Alkitab bukan Islam. Ni tak agak kerana ni.
Ni lekat tak ni? Ada dah. Boleh ada juga lekat sikit-sikit dah. Tu. Nak uyah niat tak boleh, uyah sembelih saja ya. Dah nak uyah niat ganti tak boleh. Ahlul kitab ni. Uyah sembelih saja. Niat ganti kita tak boleh. Sebab orang kafir ni dia tak boleh niat. Tak sah niat dia. Sembelih boleh. Nampak tu dah. 17. Apakah hukum menggunting bulu-bulu kambing atau biri-biri sebelum sembelih? Kadang-kadang biri apa bulu molek banyak-banyak dia boleh buat baju apa okey, boleh tak gunting? Jawabnya diharuskan, boleh. Mengambil manfaat dari bulu-bulu kambing atau biri-biri sebelum sembelih. Boleh nak pokok. Tapi dengan syarat selama mana kelakuan itu tidak memberi mudarat kepada binatang itu, tak beri mudarat. Dah. Tu. Tu. Ya, sambung ya. Terus ya. Okey dah. Apakah hukum menggunting bulu-bulu kambing atau biri-biri sebelum sembelih? Jawabnya boleh, tapi dengan syarat jangan mudarat kepada biring dan juga lembu-lembu saat ni tu. Kita ambil bulu tu dah. Tak apa dah. Boleh lagi ni. Kang lagi, tak apa lagi. Tak apa dah. Masa pun tak apa dah. Yang ke-18. Apakah hukum berkorban untuk orang yang sudah mati? Orang yang sudah mati dah, apakah hukum kita korban untuk dia? Nampak tak tu? Tak parah gitu. Okey dah. Ada lekat ketik cacing ya, tak parah. Okey. Dah. Apakah hukum berkorban untuk orang yang sudah mati? Jawabnya jika si mati telah berwasiat. Sebelum ia meninggal supaya berkorban untuknya, maka wasiat itu ditunaikan. Kalau ia belum ada yang mati tu, ia wasiat. Lepas ada aku mati ni, gerbel lah untukku. Maka kita kena tunai wasiat dia. Dengan syarat tidak lebih wasiat itu dari 1/3 dari pesakanya. Wasiat ni ia tak boleh lebih pada 1/6 sam. Neng sam harta hak tinggal tu, harta pesaka tu, wasiat kita boleh tunai wasiat tak boleh lebih daripada 6 sam. Tu. Adapun jika kurban itu tidak diwasiatkan oleh si mati, tu hak wasiat kita kena buat. Hak wasiat kita kena buat. Kalau si mati tu wasiat. Kalau dia tak wasiat, boleh tak kita buat? Maka hukumnya khilaf antara fuqaha. Misalnya ayah kita, tok kita mati, duit ada, nak buat kurban untuk dia, dia tak ada besar apa, dia tak ada wasiat apa. Nampak tak? Kalau dia wasiat, hak tu memang kena buat. Kalau dia tak wasiat, boleh tak buat? Maka ulama khilaf. Ulama khilaf. Syekh Hisham kata kita ambil sahaja pendapat ulama yang mengharuskan demikian. Kita ambil pendapat ulama kata harus lah. Kerana apa? Kerana maslahat untuk orang-orang yang fakir. Boleh daging tu boleh beri kepada orang fakir dan untuk dihasilkan pahala.
Dah. Tambahan. Hukum kurban jika tidak diwasiat oleh si mati adalah kilah antara ulama. Kilah lah. Sunat dilakukan mengikut Hanafiyah. Mazhab Hanafi sunat. Boleh walaupun tak wasiat boleh kita buat. Tidak harus dilakukan mengikut muktamad Syafi'iyah. Adapun mazhab kita Syafi'iyah hak muktamad, hak kuatnya tak boleh, tak harus. Dan diharuskan mengikut pandangan sebahagian Syafi'iyah dan mengikut Hanabilah. Tapi begitu sekalipun dalam mazhab Syafi'i kita, hak ramai tu kata tak boleh, tapi ada ulama hak kata boleh. Begitu juga ulama mazhab Hambali. Hanafi boleh, Syafi'i kilah dalam mazhab Syafi'i sendiri. Kebanyakan kata tak boleh, tak harus, tapi ada sebahagian kecil kata boleh. Sama juga mazhab Hambali. Dan makruh dilakukan mengikut Malikiyah. Mazhab Maliki makruh. Maka sebab tu Syekh Hisham kata kalau kita nak buat buat. Oleh kerana benda tu ada ulama kata boleh. Dalam mazhab Syafi'i kita sendiri pun kata boleh. Kita nak pergi hak kata tak boleh pun tak apa juga, tak usah buat. Kita nak pergi pendapat hak kata boleh, kita buat. Apabila kita buat tu boleh beri manfaat kepada orang fakir miskin. Dah mana tahu kalau Allah Ta'ala terima. Nampak tak tu? Yang pentingnya ada pendapat ulama orang rap dah sambut benda tu, kata ada boleh. Bagi orang nak buat boleh lah. Tengok pendapat ni. Bukan pendapat orang lain sekali, pendapat oleh mazhab Syafi'i kita pun ada hak kata boleh. Walaupun kebanyakan kata tak boleh. Nampak dah? 19. Saya penyia duit dari salah seorang kawan saya untuk dijadikan harga kurban saya. Apakah hukum kurban saya ini? Ya duit tak ada, tapi ya nak juga. Ya nak juga kurban. Ya pergi penyia duit, pergi bergetar. Adakah boleh? Sah tak kurban dia? Jawab, ibadat kurban hukumnya sunat. Sunat saja, bukan dia wajib. Maka tidak diberarti seseorang malaikat apa yang ia kuasa sahaja. Kalau tak ada duit itu tak usah buat lah. Tapi kalau dia pergi penyia juga, lepas tu dia pergi buat, begitu sekalipun kurban itu hukumnya sah walaupun ia dari duit pinjaman atau berhutang. Kalau dia pergi penyia juga, dia gerbe, maka sah gerbe dia. Tapi kalau pada asal lagu ni tak sah gerbe, tak apa, moga Allah Ta'ala tak ada ambil berat, benar sunat. Tapi kalau dia pergi bergetar, dia pergi buat juga, sah tak gerbe dia? Jawab kata sah. Supaya orang main chair. Jadi nampak nak bergetar juga tu dah. Boleh. Sah, tak ada gapo. Tapi semata-mata nak pergi bergetar gapo semua tu, lekat hutan ni ya memanglah dah ya wajib kena bayar masa depan tu. Lepas tu kita lekat hutan dengan benda yang sunat. Tapi kalau ia berhutang sekalipun, ia pergi gerbe, sah gerbe dia. Sebab duit tu duit halal. Apakah hukum gerbe dengan harta yang haram? Gerbe dengan harta yang haram. Jawab, Allah Ta'ala itu bagus dan tidak menerima malaikat perkara yang bagus. Allahu jamilun. La yakbalu illa jamil, illa jamilan. Illal jamil. Allahu jamilun yuhibbul jamal. Ada setengah. Maka kurban dengan harta haram itu sah jika sempurna syaratnya sah. Sah sebab tak ada perkara yang buat membatalkan kurban itu harta haram, tak ada. Sah kurban dia, tetapi tidak diberikan pahala. Tapi tak boleh pahala. Pahala apa? Boleh makan daging je lah. Boleh makan daging je lah. Tapi pahala tak boleh. Nampak tak tu? Allah Ta'ala tak terima, tak beri pahala kepada dia kerana harta haram. Tapi kurban dia sah tak sah? 21. Adakah anak yatim yang belum waras berkorban dari hartanya? Anak yatim ada harta, tapi dia halus lagi, tak siapa, tak akhir balik lagi, tak ada waras lagi, tak ada cerdik lagi, boleh ke tak? Jawabnya mengikut Syafi'iyah dan Hanabilah, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, anak yatim yang mempunyai hartanya sendiri untuk sah korbannya disyaratkan balik dan berakal. Kalau turut mazhab Syafi'i dan Hambali tak boleh, tak pakai kurban dia sebab ia kena berakal, salah satu syarat. Bermakna jika ia sudah balik maka baru kurban itu jadi sunat baginya. Kau balik tu kalau mazhab Syafi'i lah, mazhab Syafi'i dengan Hambali.
Tu ia nak kepada berakal, lepas tu ia nak kepada balik. Tambahan, tetapi mengikut mazhab Maliki dan masyhur mazhab Hanafi, balik dan berakal itu bukan syarat untuk disahkan kurban. Kalau mengikut mazhab Malikiyah dengan Hanafiyah, sah. Syafi'iyah dengan Hanbali tadi tak sah. Maka jika kanak-kanak yang belum balik atau orang yang gila, jika mereka ada harta, disahkan wali mereka berkurban dari harta kanak-kanak yang dan orang gila itu. Boleh wali tu ambil harta anak tu pergi kurban. Boleh mengikut mazhab Maliki dengan mazhab Hanafi. Maka tengoklah kita Ahkamul Udhiyah. 22. Suami saya kuasa untuk berkurban. Tetapi ia tidak mau kurban. Allah, banyak tahu dah orang duk makan daging belaka tepi rumah. Duit ada, tapi tak saya kurban tok lakiku. Tu makna. Adakah harus bagi saya, iaitu bagi isteri lah, isterinya, ambil duitnya, ambil duit suami dia lah, dan berkurban tanpa izin darinya, dari suami? Boleh tak? Ngerti no? Ambil duit, duk le kocek tu 5,000, dia beri kepada tuan lemu untuk nak kurban. Tak cakap nak dah. Berapa tahun dah tak ada kurban. Bukan duit tak ada, duit ada misalnya. Boleh tak isteri buat lagu tu? Jawabnya tidak harus, tidak boleh. Kerana kurban adalah ibadat, tidak sah malaikat dengan niat. Lagi pula kurban itu hukumnya sunat, maka tidak harus ambil hartanya malaikat dengan izinnya. Tak boleh. Isteri tak boleh buat lagu tu. 23. Adakah diharuskan bagi orang fakir yang diberi kepadanya daging kurban bersedekah atau menjual daging itu? Orang susah, orang beri kepada dia, orang sedekah daging kepada dia, orang fakir miskin. Boleh tak dia nak pergi jual? Jawab, diharuskan, boleh. Kerana yang berkorban itu sudah bersedekah daging kepada fakir itu. Kerana orang kurban tu duit dah, sedekah dah dia. Maka daging itu dikira milik fakir itu, jadi milik dia lah. Maka bagi orang fakir itu hak sepenuh-penuhnya untuk membuat apa-apa pun dengan daging itu. Boleh. Dia nak jual, dia nak giwi kat orang pula, dia nak buat apa boleh. Dia nak taruh, dia nak apa boleh. 24. Yang manakah lebih afdal, sembelih kurban di sisi tukar sembelih atau di rumah kita sendiri? Hak ni tak gambar mana rumah kita ni. Dia nak arak, dia gambar. Kadang-kadang orang ada duit tu, dia orang arak duk le bandar ni, dia tak ada tempat nak sembelih. Dia pergi di kedai hak jual kambing tu, dia tunjuk atas tanah ni, dia beri duit lepas tu dia sembelih situ lalu. Daging kadang-kadang dia buat kelik, kadang-kadang dia serah kot tuai tu, lalu suruh bagi kepada orang fakir miskin. Tu hak mana lebih, kita pergi di kedai tu dengan kita sembelih di rumah kita? Orang Arab sembelih dalam rumah bawah, depan rumah dia ada dia duduk le bandar tak ada kawasan. Rumah kita tak apalah, rumah kita sembelih di kebun kita. Jawabnya, sembelih di rumah kita sendiri adalah sunat dan lebih afdal. Kenapa? Kerana akan dihasilkan barakat dan kebaikan dari tumpahan darah kurban itu. Tumpah darah kurban di atas titik darah di atas rumah kita tu, maka jadi berkat. Mak kita ya sembelih le kebun dah. Titik darah dok jatuh le kebun kita akan jadi barakat. Sebab tu orang minta nak guna kebun kita untuk nak sembelih kambing atau lembu kurban ni, kita wish lalulah. Walaupun busuk sikit-sikit pun. Sebab titik darah binatang kurban di kebun kita tu akan barakat tumpah darah tu. Dan diharuskan jika disembelihkan di sisi tukar sembelih. Nak disembelih di tempat lain pun tak apalah, supaya abang sebut tadi. 25. Saya tinggal di sebuah rumah dan saudara saya tinggal di sebuah rumah yang lain berasingi. Dua beradik duk rumah suku-suku. Adakah sah kami berkongsi berkurban satu ekor kambing? Pakat hak ning kambing seekor. Tu duk suku-suku, dapur suku-suku pakat 2,500 seorang, kami 5,000 lagu tu sah tak? Jawabnya tidak sah, sebab dia dapur suku-suku dah. Kerana satu ekor kambing tidak sah melainkan satu orang sahaja. Selama mana dua orang hidup hidup asing dah, dah hidup suku, maka tidak sah berkongsi berkurban dengan satu ekor kambing itu.
Kalau nak sah kau seka-seka sore atau segia-segia sore. Nak kosi satu gia tak boleh kerana duk dah dapur suku dah. Malaikat ya duk dapur tulah tak apa. Dia dua beradik. Duk dapur tulah tak apa. 20 ni. Ada korban adalah sunat bagi mereka yang berkuasa. Tu. Sunat bagi orang yang kuasa. Maka apa qadar kekuasaan itu? Lagu mana nak dinamakan orang kuasa tu? Jawabnya mengikut mazhab kita Syafi'iyah, yang berkuasa ialah orang yang milik harta yang lebih dari keperluan asasinya dan mereka yang di bawah nafkahnya, iaitu keperluan mereka yang di bawah nafkahnya pada hari raya dan hari-hari tasyrik. Nak kira ya gini. Kita kira dah lepas hari tu ya, dalam hari raya dah hari 10 Zulhijjah. 11, 12, 13. 4 hari tu. Dalam masa 4 hari tu kita ada dah duit nak makan, duit nak sewa rumah misalnya. Duit bayar api, duit nak beli baju. Duit gapo lagi? Keperluan kita nak guna. Tiba-tiba kita jaga dah lebih lagi. Lepas tu lebih tu boleh ambil seekor gerbeh, seekor segi dia panggil. Tu dinamakan orang kuasa. Kalau ada benda ni hutan ni kena duk bayar masa tu dan mari ngah sore kereta, mari ngah tu baju anak gapo sehingga tak lebih dah lah. Tak lebih dah lah. Maka dibilang kata tak kuasa. Jangan kira sebanyak tahun, kira dalam masa 4 hari tu ya. Nampak dah? Lebih daripada kegunaan, keperluan asasi dia dan juga orang yang di bawah tanggungan nafkah dia. Anak dia, isteri dia, semua lah. Nampak dah? Lebih. Hak tu dibilang kata orang kuasa. Lepas tu duit lebih tu kena boleh segi bukan ada lebih 1,000 nak beli ganas, tak ada lembu segi 1,000, kami seekor 1,000 pada baliknya. Apa tu? 27. Apakah hukum sebelah kurban waktu malam? Sembelih waktu malam boleh ke tak? Golek ke duk sembelih pagi tak? Jawabnya, yang afdal disembelihkan kurban pada siang hari. Tetapi sah jika dilakukan sembelihan itu pada waktu malam. Sah, tak ada gapo. Tapi afdalnya siang hari lah. Kerana bimbang takut tersalah malam-malam ni tak? 28. Apakah hukum sembelihan kurban sebelum solat hari raya? Lagi gaduh kot mana? Disembelih belum pada orang semaya raya. Jawabnya sembelihan itu tidak dinamakan kurban. Tak sah. Tak dinamakan kurban. Bahkan ia dikira sedekah. Dia panggil sedekah daging. Tak dinamakan kurban sebab ia disembelih belum pada masuk waktu. Tengah jidah semalam, kata waktu dia tu kena lepas pada orang semaya dan lepas pada orang baca ketubah yang rik-rik yang pandak-pandak. Tak nanti sejik dia. Kalau dia tak pergi semaya, tak nanti di sejik dia. Dia tengok sejik mana-mana sudah dah. Bolehlah walaupun sejik dia tak sudah lagi. Kerana ia dilakukan sebelum masuk waktunya. Yang sembelih tu belum masuk waktu. Waktu kurban masa mana tengok? Waktu kurban ialah setelah solat raya dan khutbah hingga akhir hari-hari tasyrik tu. Li awal tu kena lepas orang semaya dan khutbah. Gaduh sama mana pun tak boleh. 29. Apakah hukum sembelihan kurban selepas solat raya dan sebelum khutbah? Hak tadi belum semaya lalu dah. Hak ni lepas semaya tapi belum ada nak baca khutbah. Celah tu. Jawabnya tidak harus juga mengikut pendapat jumhur fuqaha. Tak boleh, kena lepas juga. Tapi mengikut mazhab Hanafi boleh. Kalau kacau-kacau gak hanya gisilak gigi sembelih, maka turut mazhab ni. Turut mazhab Hanafi ni. Dah lepas dah semaya tapi belum ada nak cak tebah. Jumhur ulama kata tak boleh, tapi mazhab Hanafi kata boleh. Dah kalau berlaku dah belum pada ni, maka kita ingat atas ni ada pendapat kata boleh. Kita taklid mazhab Hanafi ya panggil. Taklid lepas ada kita wak dah boleh. Boleh kita taklid lepas ada kita wak dah boleh. Misalnya kita wak dah, mazhab kita tak kena. Tapi dalam mazhab lain kena. Kita baru main tahu lah ni. Kita tahu hak kuat dulu turut mazhab ni. Boleh taklid lepas pun
ulama kata, ada setengah, ada bahagian ulama kata boleh. 30. Apa dia hukum jika yang berkurban itu makan daging kurbannya yang dinazar? Daging kurban wajib hak nazar dia pergi makan. Jawabnya mengikut mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah tidak diharuskan dimakan. Bahkan diwajibkan memberikan semuanya, semua daging kepada fakir dan miskin. Tak boleh. Dah tak boleh. Kalau dia makan dah kena beli ganti. Kalau mengikut mazhab Hanafi dengan Syafi'i. Mengikut mazhab Maliki dan Hambali, hak Maliki dengan Hambali, diharuskan yang berkorban itu makan daging korbannya yang dinazarkan itu. Hukumnya seperti hukum korban yang sunat. Mazhab Maliki dengan mazhab Hambali boleh makan walaupun daging korban hak wajib sekalipun boleh. Kalau mazhab kita Syafi'i dengan Hanafi tak boleh. Nampak tu lah. Kita nak turun mana? Turun mazhab kita. Kaedah dia turun mazhab kita dulu. Malaikat susuk kepek dah kita. Susuk kepek. Aku niat nazar. Lepas tu duit tak ada. Boleh belilah seekor kambing hak nazar tu. Lepas tu duit tak ada dah. Nak makan hak lain tak ada dah. Kalau aku tak makan daging tu, maka mumah lah aku. Boleh lah. Ketika tu kita turut mazhab Maliki dengan Hambali ni. Hak kata boleh tu. Makan tak apalah. Tapi hak pada asalnya, kita ada duit nak beli hak lain, nak makan beli hak lain dululah. Nampak tu dah. Tu. Kerana nazar ni bukan benda kecil. Seolah kita hatta kelik. Asal milik tu dah benda tu, tapi jawi tak kita nampak kata milik kita. Lepas tu kita nazar nak jadi milik tu semula. Maka dia jadi milik tu semula, tak boleh ambil kelik lah. Sebab tu tak boleh makan, tak boleh apa tu. Maka Allah Ta'ala bawa kita hatta kelik jadi milik ia suruh kepada fakir miskin. Nampak tu. 31. Apa hukum jika seseorang itu berkorban dan tidak bersedekah sedikit pun daging korbannya itu kepada fakir dan miskin? Dia gerbe tapi tak ada sedekah sedikit pun. Jawabnya mengikut Syafi'iyah, mazhab Syafi'i kita, untuk disahkan korban itu diwajibkan sedekah daging korbannya walaupun sedikit kepada fakir dan miskin. Kalau turut mazhab Syafi'iyah kita, tak sah korban ya. Kalau mazhab lain ada jalan. Mazhab kita tak boleh kena sedekah walaupun sedikit. Bawa ayat dah malam dah. 32. Amalan manakah lebih disukai Allah Ta'ala pada hari raya dan pada hari-hari tasyrik? Bersedekah atau kurban? Tu amalan mana Kalau hari raya haji, hari-hari tasyrik 11, 12, 13, 4 hari ni amalan gapo hak lebih afdal? Aku duit banyak tapi wasa malah nak gerbe tahun ni, wasa nak sedekah kok budak-budak misalnya kata. Tak. Amalan gerbe tu lebih afdal. Jawabnya berkorban itulah yang patut dilakukan oleh Muslim pada musim ini. Dah. Kalau kita ada duit, kena usaha boleh gerbe dulu. Lepas tu nak buat golai buat. Kalau kita ada duit, kita tak buat gerbe, kita pergi buat golai. Ya lebih afdal hak gerbe tu lagi dah. Kerana musim dia. Nampak dah tu. Nak buat golai boleh, tapi kena, kalau kuasa tu kena gerbe dulu. Dah. Kalau tak gerbe tu ya nak makruh ke? Nampak tak tu? Bahkan sunat muakkadah. Bahkan setengah mazhab kata wajib. Gerbe tu mazhab kita sunat muakkadah ya, sunat muakkadah, sunat kifayah. Kita ngaji semalam kan, sunat ainiyah. Hak asal. 33. Apa dia hukum bergerbe bagi yang mengerjakan haji di Mina? Jawab diharuskan mengikut pandangan jumhur dan dimakruhkan mengikut Malikiyah. Orang ada buat haji tu di Mina tu, kalau turut mazhab Maliki makruh gerbe. Kalau mazhab jumhur masuk kita juga Syafi'i, maka sunat juga. 34. Yang manakah lebih afdal, kurban dengan binatang yang jantan atau yang betina? Binatang hak jantan ke hak betina? Nak kata binatang hak lelaki dengan perempuan pun tak kena ke dah. Nak kata jantan ke betina? Jawabnya berkorban dengan binatang yang jantan itu lebih afdal. Kalau boleh hak jantan, hak tu hak lebih afdal. Kalau tak ada hak betina pun tak apa.
35. Kebanyakan orang-orang fakir balik kepada kampungnya waktu hari raya. Adakah diharuskan simpan daging? Simpan ni taruh daging. Kurban itu untuk diberikan kepada mereka setelah mereka pulang nanti. Hari raya boleh kelik lah. Kelik kampung. Orang duduk lewat bandar lah. Kalau orang duduk kampung, nak pergi mana kampung ya dah. Boleh kalau orang duduk bandar, orang kelik belakang fakir miskin. Boleh ke tak kita simpan taruh daging? Boleh kelik mari semula, kita tahu tak fakir miskin tu kelik mari pula lepas pada raya ni. Jawabnya diharuskan walau mereka pulang setelah habis hari-hari tasyrik sekalipun. Mereka kelik akhir-akhir bulan Zulhijjah, kita wui ketika tu, kita pergi sedekah ketika tu boleh. Dah 30 ni, apakah hukum anak binatang kurban itu? Dah dalam perut ibu tu ada seekor lagi. Apa hukum dia? Beritahu sembelih ibu dia. Jawab, jika binatang kurban disembelihkan tiba-tiba ada anak di dalam perutnya, maka hukum anaknya itu mengikut hukum binatang kurban itu. Kita tak tahu, tiba-tiba pergi sembelih tengok ada anak dalam. Kalau hak tahu semenjak awal, kalau tak silap mazhab Syafi'i kita ya tak boleh. Binatang hak bunting ni, hak mengandung ni. Tiba-tiba kita tak tahu pergi sembelih tengok ada anak dalam. Lagu mana hukum tu? Bermakna tidak perlu sembelih anaknya itu. Tu. Tetapi jika anak itu dilahirkan dalam keadaan hidup, maka diwajibkan sembelih anaknya itu dan dikira ia binatang kurban pengikut bagi ibunya. Kita sembelih tu baik, tengok ada anak dalam. Maka anak tu boleh makan tak? Boleh makan juga. Kalau ia tu baik tu mapuh juga, nyawa tak ada. Tapi apabila kita sembelih ibu ya, beranak tu baik. Anak tu hidup, kena sembelih semula anak tu. Anak tu dia kena sembelih. Lepas tu sebagai jadi kurban juga. Jadi kira seekor lah, bukan kira 2 ekor dah lah. Jadi ikut bagi ibu dia tu. 37. Adakah disyaratkan niat dalam berkurban dan bilakah waktunya? Nak kurban ni kena niat tak? Lepas tu kalau nak niat bila? Jawabnya, kurban adalah ibadat. Tidak sah malaikat dengan niat. Dan waktu niat itu adalah ketika dilakukan sembelihan itu. Niat kau duduk sembelih tu, malaikat hak nazar. Tak ada kena niat dah hak nazar. Tu. Hak sunat kena niat ketika sembelih tu. Nampak tu? 38. Adakah diharuskan berhimpun niat kurban dan niat akikah? Di dalam 1 ekor kambing atau 1 saham dari lembu. Ni. Di 1 seher tu kita nak niat kurban katik, nak niat ngekah katik. Jawabnya sah kurban. Sah. Kerana dilakukan pada waktunya, waktu kurban. Musim tu musim kurban, sah kurban. Dan sah akikah. Akikah pun sah kerana diniatkan akikah, kerana dia niat akikah juga. Sah dua-dua. Hak ni mengikut setengah ulama mazhab Syafi'i kita. Iaitu tak silap Imam Romli. Kalau tu Imam Ibnu Hajar tak boleh. Tak boleh niat capur. Kalau niat capur tak sah dua-dua. Tak sah dua-dua. Kalau Imam Romli boleh. Boleh lah. Bagi orang yang susah, tak ada duit, ngekah pun tak lagi, gerbel boleh gerbel so ya. Nak ngekah tak boleh lah, nak ambil gear lagi misalnya. Niat capur dua. Niat gerbel katik, niat ngekah katik. Boleh dua-dua mengikut Imam Romli. Tapi bagi orang ada duit, buat suku-suku lah, ambil 2 gear misalnya. Gear ni nak gerbel, gear ni nak ngekah misalnya. Tu lebih afdal. Kita tak boleh cuma sangat dengan Allah Ta'ala ni. Kena syukur banyak, insyaAllah Allah Ta'ala ya gati bagi orang yang kuasa lah. Kalau bagi orang yang tak kuasa, tak apa, boleh capur. Jadi sudah dua-dua. Ngekah apa boleh, gerbel apa boleh juga. Tambahan masalah ini, masalah hipung di antara kekah dengan gerbel ni, kilah di antara fuqaha untuk fiqh. Pendapat Al-Hasan, Ibnu Sirin, Hisham, Hanafiyah dan Jumhur Syafi'iyah. Jumhur Syafi'i. Setengahnya Imam Romli. Tak silap abarah Imam Romli. Sah niat kurban dan niat akikah di dalam seekor kambing atau 1 saham dari lembu. Boleh. Adapun pendapat Zufar, Malikiyah, 1 riwayat dari Imam Ahmad, sebahagian Hanabilah dan sebahagian Syafi'iyah. Setengah daripada mazhab Syafi'i. Tak silap setengahnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Tidak memadai niat kurban dan niat akikah di
di dalam seekor kambing atau satu saham dari lembu. Kalau niat pergi capu, tak pakai ruwa-ruwa. Tu maka duduk di kita lah keadaan kita beribut kita setanakan kita. Kalau tak ada duit, gapo susah dah, payah dah kita ni pun gerbel baru boleh tahun ni ya. Tak tahu bila pula nak boleh gerbel, tak ada duit. Boh kata. Ni yang ngekah lalu, engkau tak ada ngekah lagi. Nampaklah tu. Tu ni yang panggil faedah. Ikhtilafu ummati rahmah. Khilafu ummati rahmah. Kita tahu banyak jalan ni, dia panggil jadi rahmah bagi kita. Pang kayu bila dia teduh tu, dia dehe banyak tu, boleh banyak orang teduh bawah tu. Kalau ada sedehe, tak banyak orang boleh berhenti teduh. Supaya juga kita tahu banyak jalan mazhab ni. Hak asal memanglah hak asal, jalan tangduan hak kita tu hak asal. Tapi kadang-kadang dia blok jalan ke. Ada orang buat batas orang apa. Lepas kayu balik nak pergi taklih, kita orang tahu jalan, lekok pergi jalan lain lah, pitah lagi. Siapa juga. Nak pergi siapa. Nampak tak tu? Tu faedah kita tahu banyak jalan, banyak mazhab. 39. Adakah harus bagi perempuan menyembelihkan binatang kurban? Orang tina boleh tak sembelih kurban? Jawabnya diharuskan, boleh. Walaupun perempuan itu kedatangan haid sekalipun, ketika tu dia duduk mari haid pun tak apa, boleh. Kalau dia pandai lah. Kalau pandai boleh, ada apa. 40. Apa dia hukum orang buta menyembelihkan binatang kurban? Orang buta sembelih binatang kurban boleh tak? Jawabnya hukumnya sah. Boleh. Tapi makruh. Kerana bimbang berlakunya tersalah. Bimbang takut salah. Tapi kalau ada hak meheh. Kalau ada hak meheh, misalnya dia mata buta pun pandai, dia gagah tak pelak, tak apa. Hilang sifat makruh tu. Ya makruh sifat makruh ada tu kerana golek orang mata buta ni nak salah lah. Dah tua pun orang kena pipai nak pergi sembelih lembu misalnya. Nampaklah tu dah. Tapi sah kalau dia sembelih pun sah. 41. Apakah sunat yang menyerupai orang yang mau berkurban dengan orang yang melakukan ibadah haji? Tu jawabnya disunatkan orang yang mau berkurban itu tidak memotongkan kukunya, tidak bercukur, tidak memotong rambutnya semenjak masuk bulan Zulhijjah. Bagi orang yang nak kurban tu, dah sunat ya. Bila masuk 1 Zulhijjah tu sunat ya. Sunat dah dia, jangan kerak kuku, jangan cukur misal, jangan kerak bulu, jangan kerak rambut, apa semua tu sunat bagi dia. Dia pergi kerak kuku, dia pergi cukur tu lepas pada dia kurban. Sunat dah. Semenjak masuk awal Zulhijjah lagi, 1 Zulhijjah. Berarti 30 Zulkaidah tu kena kerak dia dipandak lalu, muka nak kerak 10 hari tu. Tu 10 hari kalau 9 hari mula-mula. Kalau 9 hari yang kedua, raya 2, 11 hari. 11 hari raya yang ketiga, 12 hari. 11 hari yang keempat, 13 hari. Panjang dulu kuku tu. Tapi sunat kita taruh. Sehingga ia selesaikan sembelihan kurbannya. Hikmatnya kerana kita nak support orang buat haji di Mekah tu. Mereka duduk dalam ihram lagi, maka tak boleh. Duduk dalam ihram tak boleh kerak kuku, tak boleh kerak cukur rambut. Hak jenis tu ialah adapun larangan lain ke atas para hujat, maka diharuskan bagi yang berkorban itu melakukannya, seperti pakai minyak bau boleh. Demo duduk sana buat haji tu tak boleh. Demo larang kita duduk rumah ni tak, kita sunat jangan kerak kuku, jangan kerak bulu, cukur bulu gini ya, jangan kerak rambut gini ya. Ada pakai minyak bau boleh. Demo tak boleh. Tak apa tu, tak kena support tu. Bersetubuh dengan isteri tak apa dan sebagainya. Dah. Sunat. Si pejak awal ni 15 Zulkaidah tak ada kerak lagi. Taruh 15 hari, masuk pula Zulhijjah nak ambil sunat pula. Dah penuh. Cuma kuku misalnya lagu tu. Kerak pun tak apa, takut mudarat. Sebab semua sunat ya. Bagi orang yang nak sipir taruh tu, kena sipir belah-belah dah. Akhir-akhir Zulkaidah tu sipir jadi pandok belakang. Lepas tu baru masuk awal Zulhijjah tu, dia lepas lagi.
Bawa yang kerbau sudah tu baru boleh. Baru yang kerak kuku. Boleh pahala sunat pula. Allahu Akbar. Yang mari ni kita kena kutip-kutip habis hak sunat-sunat tu. Dah. Tu. Yang ke-42. Hak akhir sekali, yang mana lebih afdal? Sedekah daging secara metah atau dibuat jamu? Dia tanya molek ke dah? Hak mana lebih molek? Hak ni lepas daripada kita sedekah kepada fakir miskin hak metah dah lah. Dalam mazhab Syafi'i kita, dia kena wajib sedekah hak metah tu, walaupun sedikit, setengah kilo ke, kepada fakir miskin. Hak lebih lagi tu. Hak lebih lagi tu molek hak mana? Molek kita pula ke hak metah atau kita buat jamu? Jawabnya yang afdal adalah yang lebih memberi manfaat kepada fakir dan miskin. Hak mana lebih faedah dia? Dah. Kalau fakir miskin tu ada rumah, ada tujeng di rumah misalnya. Maka lebih baik wihak mentah dia boleh buat, dia tak kena makan selalu. Dia boleh taruh lama. Kerana terkadang jika diberi daging kepada mereka berbentuk makan ni atau sudah direbuskan, akan membawa mereka terpaksa makan ni hak sudah rebus, hak sudah masak tu secara secepat mungkin. Adapun diberikan kepada mereka daging mentah, kemungkinan boleh jadi mereka dapat menyimpan, iaitu taruh, dan menggunakan daging mentah tu mengikut hajat dan keperluan mereka. Tu serahlah, tengok maslahat. Prayut mak tisut fakir miskin. Ada juga fakir miskin tak ada siapa ke rumah. Rumah tak ada. Duk tidur kat masjid misalnya. Lepas tu kalau ada rumah, dapur pun tak ada. Moga bini pun mati misalnya, dapur pun tak ada. Lepas tu kita nak give daging dia. Kita nak hirih ngapa? Kita nak geneng ngapa? Nak masak ngapa? Kalau lagu tu lebih baik kita give hak masak dah. Siap nasi kita give halal dia. Hak tu dia bagi tengok keadaan lah fakir miskin. Kalau sesuai dengan dia boleh taruh. Kalau nak orang bakar uwi ke dia, okay? Nampak tak? Tu uwi mentah. Kalau uwi hak masak. Tengok maslahat. Hak tu kena ingat lepas daripada ya sedekah hak mentah dah lah kepada fakir miskin. Dan mazhab Syafi'i kita ni dah. Kalau tidak, tidak sah dah. Habis kat tu. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Habis dah. Kita khotel lah. Maka baba ijazah semua lah. Kitab ni kebanyakan asalnya baba ambil daripada kitab Is'adul Bariyah fi Ahkam Al-Udhiyah daripada guru Syekh Hisham Kamil. Maka baba pun ijazah semua lah. Isi kadungnya daripada di dalam kitab ni. Kitab kesimpulan hukum kurban mengikut mazhab Syafi'i, atau khulasah ahkam al-udhiyah ala mazhabi asy-syafi'iyah. Hak babo hipun sendiri. Maka kalau ada manfaat gapo semua apa ijazah belaka dah. Kalau kita nak pergi baca murajaah semula, nak baca untuk orang-orang kampung lepas pada ni nak muzakarah, maka babo izin semualah insya-Allah taala dah. Dan sebaliknya kalau ada tersalah tersilap dalam tulisan yang ada dalam kitab ni atau di dalam huraian baba wasa pelak ni misalnya yang kita lajak mulut kau lagu mana, maka baba minta wifak kita ni beri teguran lah kepada baba secepat-cepat mungkin kerana kita ni tak sunyi daripada kesalahan. Nampak tu dah. Bakal kata terimalah ijazah buat kita semua dah. Ya. Alhamdulillah. Dapat khotel pula sebuah kitab dah. Dia khotel yang sedap ini wasanak pula. Tu kemanisan, dia panggil kemanisan di dalam kita khatam sesebuah kitab. Allah Ta'ala akan beri keberkatan suku khas. Keberkatan suku ketika tu dah. Sebab tu kita ngaji ni kena istiqamah sehingga sampai khatam. Dan doa pada majlis khatam tu insya-Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nak baba jawab soalan dulu ke nak baba doa dulu? Faita lepas ada terima ijazah tu. Lah ni pakat dak terima ijazah dah. Nak baba doa dulu. Dua berdoa dulu dah. Takut ada orang nak tidur tak? Boleh dia tu baik. Lepas tu abang kau jawab soalan lepas ada tu dah. Boleh tak lagu tu? Kau nak jawab soalan dulu. Nampak tak ada mana dah soalan ni. Boleh dia duduk lepas kepala kita nak tanya tu. Duduk dalam 42 fatwa ni dah. Boleh jadi. Tak? Tu nampak. Fak-fak kita duduk tolong ni. Ada dia mau tanya. Sahabat tanya. Ada hak duduk cap. Ada hak duduk top club. Kata ni. Jawab duduk di kelas belah. Jawab duduk di kos belah. Nampak tak tu? Masya Allah. Ya kita Syekh Hisham Kamil ni. Ya wari lihat depan masalah dah. Lihat akhir sekali. Ya katuk dengan fatwa dah. Kitab dia Is'adul Bariyah fi Ahkam Al-Udhiyah. Baba telaki daripada dia lah. Dobek-dobek pada dalam ni. Cumanya baba ambil banyak dalam ni lah. Lepas tu capur dengan kitab lain-lain lagi. Mari buat jadi satu kesimpulan ringkas untuk fak kita dah. Boleh faham masalah gurbai. Ya. Baba doa dulu dah. Nanti kalau ada soalan boleh jawab sekali lagi. Kita doa dulu dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wattaba'a hudah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuri al-muzhibi lin-nisyani binuri fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir li ummati Muhammad warhamhum rahmatan amma. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din warzuqna fahman nabiyyin wahdina siratal mustaqim waftah alaina futul arifin. Allahumma zayyina bi akhlaqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahira wa batina. Allahumma jama' bainana wa bain nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama jama'ata bainar ruhi wan nafs waj'alhu ruhan li zawatina min jami'il wujuh fid dunya qabla al-akhirati ya karim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syaqiyan wa la matruda. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza zamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la maridan illa syafaitah wa la maridan illa syafaitah wa la talibal ilmi illa najjahtah wa la dhalan illa hadaitah wa la musafiran illa sallamtah wa la hajata min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma khtim alaina bi Allahumma khtim alaina wa la takhtim alaina bi su'il khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an dhikrihil ghafilun.
اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله. Darul Mahabah kami melangkah menuntut ilmu dengan amanah. Ilmu disulam cinta dan iman, mahabbah Rasul jadi pegangan. Bukan ilmu yang kering makna, tapi cahaya membina jiwa. Didikan rohani teras utama, menyuci hati, menenangkan rasa. Darul Mahabah Dokter Aman, gabung ilmu dan mahabbah Rasul. Didikan rohani membentuk insan, perkasakan bahasa, santun bicara. Ilmu hidup dalam perbuatan, amanah jadi nafas pegangan. Kasih disulam benang rahmat, akhlak mulia mahkota umat. Kami bina keterampilan diri, akal barang dan pekerti, menabur kasih tanpa melili, menjadi rahmat untuk semua insan. Langkah kecil penuh kesedaran, hidup ini medan pengabdian. Jejak sunnah jadi panduan, Nabi Muhammad sebaik tauladan. Darul Mahabah Dokter Aman, gabung ilmu dan mahabbah Rasul. Didikan rohani membentuk insan, perkasakan bahasa,